Saya baru sahaja menemui sebuah unit store yang ditinggalkan penuh dengan haiwan yang telah ditinggalkan di sini untuk mati. Jadi misi saya adalah untuk meneroka semuanya dengan harapan dapat menyelamatkan setiap seekor haiwan yang telah ditinggalkan di sini. Namun, ia tidak akan menjadi mudah. Dan itu kerana pemilik lama unit store ini menggunakannya untuk menyembunyikan koleksi haiwan yang sangat jarang dan berbahaya miliknya supaya tiada siapa yang dapat menemuinya. Tetapi baru-baru ini, dia tidak mampu lagi menjaga semua haiwan ini. Jadi, dia menjualnya kepada saya. Ya, saya membelinya. Sekarang, berdasarkan berapa banyak kandang yang ada di sini, mungkin memang ada ratusan haiwan di sini yang memerlukan bantuan kita. Jadi, saya segera memulakan pencarian saya dan tidak lama kemudian, saya jumpa sesuatu. Oh, tengok ini korang. Ada macam sangkar burung lama atau sesuatu di sini. Ia memang penuh dengan najis. Memang menjijikkan. Sekarang nampak agak kosong bagi saya. Namun, ada kotak kecil di situ dan mungkin ada sesuatu di dalamnya. Jadi, saya perlahan-lahan membuka sangkar itu dan semasa saya mengambil kotak itu, saya dengar ada sesuatu bergerak di dalamnya. Awak dengar tak, Helen? Saya agak pasti memang ada sesuatu di dalam sini sekarang. Baiklah, saya sebenarnya sangat gementar. Jom kita buka saja. 3, 2, 1. Ya Allah, apa benda tu? Itu tikus ke atau tikus besar? Tolong jangan beritahu saya itu tikus besar. Sekejap, saya rasa bukan. Tengok tu. Ekor dia berbulu, macam tupai. Sekejap, ini tupai ke? Tak mungkin lah. Kalau itu tupai, itu yang paling kecil saya pernah nampak. Baiklah, sekarang saya yakin itu bukan tikus besar. Saya akan cuba angkat dia. Mari sini si kecil, kami cuba selamatkan kamu. Ha, dapat pun. Tolong jangan gigit saya. Ya Allah, tengok ni korang. Ia comel sangat. Saya yakin ini memang tupai dan memang inilah yang paling kecil saya pernah nampak. Tengok muka kecil dia tu. Ini mesti haiwan paling comel yang pernah kami jumpa. Komen di bawah, korang rasa haiwan ni apa? Tapi kalau ini haiwan pertama yang kami jumpa dalam store terbiar ni, saya tak boleh bayangkan apa lagi yang ada kat sini. Aduh. Oh, dia baru gigit saya. Itu tak baik langsung. Namun, tiada apa yang boleh mempersiapkan saya untuk haiwan-haiwan yang akhirnya kami jumpa. Dalam video ini, saya akan bercakap tentang makhluk paling jarang dan paling berbahaya di planet ini. Dan, mereka tak ada banyak masa lagi. Jadi, saya masukkan tupai itu ke dalam bekas dan saya teruskan perjalanan. Dan seterusnya ialah satu lagi kandang usang dengan sesuatu yang benar-benar gila di dalamnya. Oh, ya Allah. Saya rasa saya nampak sesuatu. Korang! Itukah yang saya sangka? Mari sini, kawan. Kami cuba nak selamatkan awak. Ya Allah. Oh, dengar bunyi dia. Oh, dia buat bunyi. Saya dah dapat dia. Tak mungkin. Saya rasa ini cicak buaya bermata merah. Dan haiwan ini sebenarnya agak jarang ditemui. Kami hanya jumpa beberapa ekor sahaja dalam saluran ini. Ramai orang kata mereka nampak macam naga sebenar. Dan sejujurnya, saya setuju. Maksud saya, tengoklah sisik di seluruh badannya. Ia pun nampak macam tak nyata. Sekarang, percaya atau tidak, kadal-kadal ini agak mahal. Harganya sekitar $200. Dan walaupun itu memang banyak duit, ia bukanlah haiwan paling mahal di sini. Baiklah Encik Naga, mari kita masukkan awak ke dalam bekas. Komen di bawah, bagi nama untuk dia. Itu mungkin kadal paling pelik yang pernah kami jumpa. Namun, kita masih ada banyak lagi kandang yang belum diterokai. Jadi, mari kita teruskan. Seterusnya ialah sangkar misteri ini yang ada tanda bertulis jangan buka di atasnya. Tapi sudah tentu itu membuatkan saya lebih ingin membukanya. Dan itu bukanlah idea yang baik. Oh ya Allah Helen, ada seekor tarantula dalam tu. Awak nampak tak? Benda tu besar gila. Itu mesti yang paling besar saya pernah tengok. Saya rasa itu adalah tarantula pemakan burung golayat, iaitu spesies paling besar di dunia. Dan mereka juga ada taring yang sangat besar dan penuh dengan bisa. Jadi saya kena pastikan saya tak kena gigit. Kalau tidak, saya kena pergi hospital. Saya ambil keputusan untuk pakai sarung tangan, sekedar untuk berjaga-jaga. Tapi sebab taring laba-laba tarantula ni sangat besar, ada kemungkinan sarung tangan ni pun tak dapat halang gigitan dia. Mari sini kawan, kami cuba nak selamatkan awak. Ya Allah, tolong jangan gigit saya. Sekarang dia cuba melepaskan bulu-bulunya ke arah kami. Aduh korang. Kalau korang tak tahu, bila laba-laba tarantula rasa terancam, dia memang akan melibas bulu dia ke arah korang. Dan dia akan buat korang rasa sangat gatal. Saya pernah kena sebelum ni dan memang tak seronok langsung. Oh, tunggu sekejap. Saya rasa kita dah dapat dia. Ya Allah, dia ada atas tangan saya. Apa saya nak buat? Apa saya nak buat? Ya Allah, Helen, apa saya nak buat? Benda ni jauh lebih besar daripada yang saya sangka. Tangan saya terperangkap. Saya tak tahu nak buat apa. Korang, satu gerakan salah sahaja dan dia boleh lari naik ke lengan saya sekarang dan gigit saya. Saya tak fikir betul-betul tadi. Ya Allah, okey. Dan dia memang tak gembira, korang.
Ini memang tak bagus. Korang boleh nampak kenapa ia dipanggil labah-labah tarantula pemakan burung Goliath. Saiz mereka memang sangat besar sampai mereka makan burung di alam liar. Ini mungkin perkara paling menakutkan yang pernah saya buat dalam hidup saya. Dia sedang libas bulu-bulunya ke arah saya. Oh, ia dah kena muka saya. Oh, ini memang teruk. Nasib baik saya dapat masukkan dia ke dalam bekas kecil ni tanpa kena gigit. Dan betul-betul di bawah sangkar itu ada beberapa lagi kandang yang mengandungi haiwan yang lebih menakutkan di dalamnya. Oh, ya Allah, Helen, tengok tu. Ada ular kat situ. Dia betul korang, itu memang ular. Kita baru je jumpa laba-laba sebesar kepala saya. Sekarang pula ular. Tapi kita tetap kena selamatkan dia. Mari sini kawan. Ya Allah, saya tak tahu ular jenis apa ni. Harap-harap bukan yang berbahaya. Saya dah dapat dia. Okey, itu dia. Sekarang bila saya tengok lebih dekat, saya rasa ini dipanggil ular hawk nose. Nasib baik ular ni memang tak berbahaya langsung. Sebenarnya, ular ni sangat sesuai dijadikan haiwan peliharaan. Tengoklah, comel betul dia ni. Bobby, apa yang awak cakap ni? Jelas-jelas tertulis kat situ, berbisa. Catman, apa yang awak cakap ni? Oh, itu tak bagus. Okey, mari kita masukkan dia ke dalam bekas. Ya Allah, ya, saya dah semak. Dan mereka berbisa. Jadi itu memang nyaris, tapi ini masih belum apa-apa. Nanti dalam video ini, kita akan jumpa ular paling besar dan paling agresif yang pernah kami temui di saluran ini. Okey korang, nampaknya kita ada satu lagi bekas di rak ini. Yang ini tak tulis berbisa, jadi saya rasa itu petanda baik. Baiklah, mari kita tengok apa ada di dalam. Saya sangat gemetar. Ya Allah, apa benda tu Helen? Tengok situ, saya rasa kita baru dapat seekor ketam. Apa benda ni? Saya memang tak sangka langsung korang. Kita baru jumpa seekor ketam yang dipanggil ketam Halloween. Memang kelakar sebab kita betul-betul sedang rakam video ni pada hari Halloween. Tapi mereka dapat nama tu sebab mereka ada warna ungu dan oranye yang sangat terang di seluruh badan mereka. Tapi walaupun nampak hebat, kamu memang tak nak kena cubit dengan ketam ni sebab mereka ada penyepit yang besar. Jadi kita akan angkat dia dengan berhati-hati dari belakang supaya dia tak boleh cubit saya. Okey, saya dah dapat dia. Ya Allah, memang menakutkan. Aduh, ya Allah, aduh. Dia cubit saya, aduh, ya Allah. Okey, nampaknya dia memang boleh cubit saya. Walaupun saya pegang dia dari belakang kepala, jadi saya rasa kita akan cuba pegang dia pada penyepit dia. Okey, itu dia. Memang gila korang. Kami jumpa tupai, ular, cicak, labah-labah dan sekarang ketam. Saya tak dapat bayangkan apa lagi yang mungkin tinggal di sini. Saya masukkan ketam ke dalam bekas dan saya teruskan perjalanan. Selepas saya suluh lampu sekeliling, saya jumpa sesuatu yang luar biasa. Tak mungkin korang. Itu kala jengking ke? Ya Allah, kenapa ia bercahaya? Saya cuma suluh lampu biru khas ni sekeliling. Sebab kalau korang tak tahu, ada haiwan yang memang bercahaya dalam gelap. Memang menarik sangat. Nah, tutup lampu tu sekejap. Kalau kita buka lampu biru dan datang sini, korang boleh nampak dia bercahaya. Ya Allah. Sekarang ini adalah kalajengking gurun berbulu. Dan sebenarnya mereka antara spesies kalajengking terbesar di dunia. Mereka juga ada penyengat yang sangat besar. Jadi kita kena sangat berhati-hati bila mengendalikan mereka. Dan sebab itulah saya pakai sarung tangan khas untuk pegang ular ni lagi. Juga, sekejap. Kenapa ada kepala buaya kat sini? Langsung tak menyeramkan. Baiklah, jom kita mula. Saya akan cuba tangkap dia. Ya Allah. Oh, tunggu. Dia baru saja merangkak atas sarung tangan saya. Okey, itu senang. Tengok dia. Dia bercahaya korang. Itu salah satu makhluk paling menakutkan yang pernah kami jumpa. Tapi, bila kita terus teroka store ini, haiwan-haiwan yang kita jumpa akan jadi makin pelik dan makin gila. Saya masukkan kalajengking itu ke dalam bekas dan saya terus ke kandang seterusnya. Dan saya terus nampak sesuatu. Ya Allah, itu ular lagi ke? Tak boleh jadi. Ini memang tak masuk akal. Pemilik lama store ini tak beritahu saya ia penuh dengan ular. Mungkin sebab kalau dia beritahu, saya tak akan beli. Tapi tak macam ular hidung babi tadi, saya langsung tak tahu ular jenis apa yang ini. Jadi saya rasa saya tak patut sentuh, betul tak? Okey, saya akan angkat perlahan-lahan. Baiklah, perlahan saja. Oh, saya dah dapat dia. Sekarang. Perkara yang menakutkan tentang ular ialah ular boleh menghidu ketakutan. Dan ya, saya memang takut sekarang. Ya Allah. Ini hampir kelihatan seperti ular tikus hijau yang saya harap memang betul. Sebab ular ni tak berbisa dan kali ni saya serius, saya pasti ular ni memang tak berbisa. Tak macam ular hidung babi. Tapi apa yang menarik tentang ular-ular ni ialah sebenarnya mereka makan labah-labah dan cacing. Bukannya tikus seperti yang anda sangka. Saya sebenarnya nak cuba uji benda tu. Sebab walaupun tertulis begitu dalam talian, saya tak percaya ular makan cacing. Itu memang tak masuk akal. Jadi saya terus cari seekor cacing. Dan selepas letak cacing tu depan muka ular tu, inilah yang berlaku. Korang, saya rasa dia tak nak makan cacing tu. Saya rasa saya betul. Ular memang tak makan cacing. Mitos dah terbongkar.
Tapi serius, saya pun tak pasti. Mungkin saya salah pilih cacing atau apa-apa sebab saya pernah tengok video dalam talian ular makan cacing. Jadi ya, saya memang tak tahu. Selepas itu, saya terus memeriksa kandang-kandang ini. Tapi ada beberapa daripadanya sebenarnya kosong. Dan itu agak mencurigakan. Sebab itu bermakna apa sahaja yang ada di dalamnya mungkin telah terlepas. Tapi, bila saya buka yang seterusnya, saya nampak ini. Ya Allah, Helen, ada lagi cicak di sini. Tak ada yang terlepas. Mari sini semula. Saya rasa ada 2 ekor korang. Itu memang gila. Yang ini nampak macam cicak yang boleh jadi sangat besar. Saya maksudkan sebesar lengan saya. Saya rasa mereka dipanggil cicak lici atau cicak lece. Saya tak pasti. Kalau anda tahu, komen di bawah. Tapi yang ini nampak macam bayi kecil. Percayalah, mereka akan jadi jauh lebih besar daripada ini. Dan ya, harganya sangat mahal. Ada yang sampai beribu-ribu dolar. Jadi ini memang satu penemuan yang bagus. Cicak-cicak ini sangat jarang ditemui. Sekarang, walaupun itu sudah cukup gila, apa yang saya jumpa selepas itu memang lagi luar biasa. Oh, tunggu Helen. Tengok sana. Saya nampak sesuatu bergerak di belakang. Apa tu? Nampak macam spesies cicak lain. Mari sini kawan, kami cuma nak selamatkan awak. Tak sangka. Tengok tu. Itu memang cicak lain. Ini dipanggil cicak ekor daun. Nama tu sebab ekor mereka memang nampak macam daun. Dan itu, kat situ, memang membantu mereka bersembunyi di alam liar. Memang berkesan sebab mula-mula saya langsung tak nampak dia kat situ. Kenapa mulut dia terbuka? Okey, saya rasa dia tak berapa gembira. Jadi kami masukkan dia ke dalam bekas dengan berhati-hati dan kami teruskan pencarian. Ya Allah, Helen. Saya nampak satu lagi cicak. Yang ini jauh lebih kecil. Jom kita cuba tangkap dia. Oh, dia cuba gigit saya. Ya Allah, saya dapat tangkap dia. Saya tak percaya saya berjaya pegang dia. Memang gila. Sekarang saya yakin ini adalah kadal Jesus. Dan apa yang sangat menarik tentang cicak-cicak ini ialah mereka gunakan kaki yang sangat panjang untuk berlari di atas air. Mereka memang cicak yang sangat hebat. Dan saya rasa kita tak pernah jumpa seekor pun sebelum ini. Jadi saya memang tak sangka perkara ini akan berlaku sekarang. Setakat ini, kami telah menyelamatkan begitu banyak haiwan yang berbeza dalam stor terbiar ini. Namun, masih banyak lagi sangkar dan kandang yang belum diterokai. Ya Allah, korang. Saya tak sangka betapa sukarnya misi menyelamat ini. Maksud saya, tengoklah ini. Mungkin masih ada ratusan haiwan di sini. Dan apa benda tu? Ada macam tangki besar di atas tanah dengan ular di atasnya. Itu tak bagus. Ya, jadi seperti yang anda boleh lihat, saya memang tak teruja nak buka kandang tu. Apa saja yang ada dalam tu memang besar. Tapi saya rasa saya kena simpan yang itu untuk akhir sekali. Jadi, pastikan anda tonton sampai habis video ni untuk tahu apa benarnya. Okey, kita ada sebuah tangki yang agak besar di sini. Jom kita tengok apa yang ada dalamnya. Oh, sekejap. Saya rasa itu kura-kura. Ya Allah, tengok tu. Apa yang kamu buat dalam tu, kawan? Mari sini. Kami datang nak selamatkan kamu. Ya Allah. Saya tak percaya. Saya langsung tak sangka akan jumpa kura-kura dalam tu. Sekarang, saya memang langsung tak tahu jenis kura-kura apa ni. Tapi saya rasa ia hidup dalam air. Dan seperti yang anda boleh lihat, tangki itu memang kosong sepenuhnya. Unit simpanan ini dah lama ditinggalkan sampai semua air dah kering. Dan itu memang tak bagus. Sebab kalau ada apa-apa lagi dalam ni yang hidup dalam air, mungkin mereka dah tak ada banyak masa lagi. Tapi, nasib baik untuk kura-kura ni, dia masih hidup. Jadi, kami cepat-cepat letak dia dalam baldi berisi air bersih dan kami teruskan lagi. Baiklah, seterusnya nampaknya kita ada rak besar penuh dengan kandang. Sejujurnya, saya memang tak nak buka yang ini. Dan itu sebab saya yakin kandang-kandang ni penuh dengan ular. Sebabnya, saya boleh dengar bunyi ular mendesis kat dalam ni. Ya Allah, ini memang tak bagus. Tapi walaupun menakutkan, saya tetap kena selamatkan setiap haiwan dalam ni. Jadi, saya lawan ketakutan saya dan saya buka kandang yang pertama. Oh, ya Allah. Yap, itu dia. Ada ular. Kurang, saya betul. Patutkah saya terus tangkap dia? Ini memang menakutkan. Mari sini, kawan. Ya Allah. Okey, saya dah dapat dia. Bertenang, bertenang. Kami cuma cuba selamatkan awak. Saya rasa ini ular jagung, korang. Dan ular ni memang tak berbahaya langsung. Saya rasalah. Sejujurnya, saya tak pasti 100% tentang tu. Dia memang boleh bau ketakutan saya. Okey, ini bukan idea yang bagus. Ya Allah, Helen. Apa saya patut buat? Apa saya patut buat? Dia masuk dalam baju saya. Dia dalam baju saya sekarang. Keluar dari situ. Oh, dia nak gigit saya. Itu dia. Okey, itu memang tak baik. Ular tu memang tak baik. Awak tahu tak? Mari kita masukkan dia ke dalam bekas. Sekarang. Saya betul-betul berharap bukan semua kandang ni ada ular. Namun, selepas saya mencari dalam lebih banyak kandang, itu saja yang saya jumpa. Ya Allah, ada lagi seekor ular di sini. Helen, tengok tu. Oh, dia merah dan hitam. Bukankah itu bahaya? Bukankah itu bermaksud dia berbisa? Mari sini, kawan. Kami cuma nak selamatkan awak. Ya Allah. Oh, itu dia. Kami dah dapat dia. Oh, dia kencing atas saya. Kenapa awak buat macam ni? Aduh. Oh, dia baru saja
Dia baru saja gigit saya. Sekarang, sebab saya baru saja digigit dan saya ingat ini ular karang berbisa, saya memang ingat saya akan mati. Tapi nasib baik itu cuma ular susu yang memang tak berbahaya langsung. Namun, perkara yang sama tak boleh dikatakan untuk beberapa ular lain yang akan kita jumpa nanti dalam video ini. Tapi buat masa sekarang, saya masukkan ular ni ke dalam bekas dan saya teruskan. Masa tu saya jumpa ular paling jarang setakat ini. Oh, ular besar, ular besar. Tengok tu. Helen, tunggu sekejap. Awak nampak tak ni? Ular ni macam warna ungu. Memang tak mungkin. Saya tak pernah nampak ular warna ungu. Ya Allah, dia memang besar sangat. Itulah ular paling besar yang kita jumpa setakat ini. Tapi saya masih tak percaya. Dia memang betul-betul warna ungu. Korang, adakah orang ni macam cipta ular mutan kat sini? Ini memang gila, ya? Jadi, rupa-rupanya ular ungu memang wujud. Tapi memang sangat susah nak jumpa. Saya tak 100% pasti spesies apa ular ini. Jadi kalau anda tahu, komen di bawah. Tapi sebab ini spesies yang tak diketahui, saya mungkin tak patut pegang dia. Jadi saya cuma masukkan dia ke dalam bekas. Wow, itu memang hebat. Korang, saya sebenarnya agak teruja nak buka semua kandang yang lain sekarang. Kalau ular ni ada dalam tu, bayangkan apa lagi ular pelik yang kita akan jumpa. Saya teruskan, buka lebih banyak bekas-bekas ni. Namun, ada beberapa yang kosong sepenuhnya. Cuma ada kulit ular di dalamnya. Tapi bila saya buka yang seterusnya, saya nampak sesuatu di dalam. Ya Allah, Helen, tengok saiz ular tu. Benda tu memang besar. Ya Allah. Hai kawan, dia masih hidup ke? Oh ya, dia memang hidup. Dia bergerak. Oh, saya rasa dia sedang mendesis pada saya. Awak dengar tak? Dia betul-betul mendesis. Baiklah, saya rasa dia tak begitu mesra. Jadi saya akan pakai semula sarung tangan untuk pegang ular tu. Dengan memakai sarung tangan, saya dapat menangkap ular itu dengan selamat. Dan sebenarnya, ia lebih besar daripada yang saya sangka. Benda ni sangat berat korang, ya Allah. Sekarang saya cukup pasti ini adalah boa ekor merah dan mereka sangat agresif. Kami sebenarnya pernah jumpa beberapa ekor di saluran ini sebelum ini. Dan boleh saya katakan, ia memang tak berjalan dengan baik. Jadi ya, saya memang agak takut pegang dia ni. Namun, dia nampak agak tenang walaupun nampak macam dia nak gigit saya sekarang. Tolong jangan buat macam tu. Ya Allah, mari kita masukkan dia ke dalam bekas. Lepaskan. Macam tu lah. Ya Allah. Itu memang mendebarkan korang. Saya sebenarnya agak gementar sekarang. Sebab kalau ular besar tu ada dalam bekas kecil tu, bayangkan apa yang ada dalam tangki besar tu. Namun, kita masih ada banyak lagi kandang yang perlu diperiksa sebelum sampai ke yang itu. Jadi, mari kita teruskan. Saya buka bekas seterusnya dan pada mulanya nampak macam kosong. Tapi bila saya tengok dengan lebih dekat, saya nampak ada sesuatu bergerak. Oh, apa benda tu, Helen? Saya rasa itu ular lagi. Sebab nampaknya itu saja yang ada dalam kandang-kandang ni. Agaknya lah. Mari kita tengok jenis apa pula kali ni. Ya Allah, tidak. Dia cuba lari. Mari sini balik. Tengok tu korang. Kau tahu, rupa dia macam ular jagung yang kita jumpa tadi. Tapi yang ni putih sepenuhnya. Saya tak pernah tengok benda macam ni. Saya tak pasti sama ada itu buatkan dia lebih jarang atau macam mana. Jadi kalau korang tahu ular jenis apa ni, komen kat bawah. Tapi dia memang cantik sangat. Ya Allah. Oleh sebab ular tu agak tenang, saya pun putuskan untuk biar dia merayap atas badan saya. Dan masih ada beberapa bekas lagi di rak ni yang penuh dengan ular. Jadi kita kena cepat. Oh, ada lagi seekor ular kat situ. Tengok tu. Helen. Oh, dia garang. Ya Allah. Wah, relax lah bro. Okey, apa yang sedang berlaku sekarang ni? Ini bukan idea yang bagus korang. Aduh, sekarang saya memang pasti. Yang ini dipanggil ular raja albino. Dan apa yang menarik tentang mereka ialah mereka memang terkenal kerana makan ular lain. Tunggu, jadi baik kita jauhkan dia daripada yang ini. Itu memang tak bagus. Tengok tu Helen, dia sedang menggoyangkan ekornya sekarang. Dia berlagak macam ular derik. Okey, saya rasa dia tak begitu gembira. Itu memang gila sebenarnya. Dia sedang cuba menyamar sebagai ular derik sekarang untuk menakutkan saya. Tapi ia tak menjadi. Saya tahu awak bukan ular derik, okey? Tapi dia masih agak menakutkan saya. Jadi mari kita masukkan dia ke dalam bekas. Syukurlah, saya berjaya masukkan kedua-dua ular ke dalam bekas tanpa dipatuk. Dan selepas itu, saya jumpa dua lagi kandang kosong. Sejujurnya, saya mula fikir kami dah selamatkan semua ular. Tapi malangnya, masih ada satu lagi. Dan ia adalah ular paling berbahaya setakat ini. Tunggu sekejap. Alamak, saya sebenarnya boleh nampak ular itu melalui celah sekarang. Tengok ini. Benda tu memang besar sangat dan nampak macam berbisa. Awak tahu tak macam mana rupa ular berbisa memang nampak berbisa? Yang itu memang nampak macam tu. Baiklah, saya rasa saya akan tarik keluar saja dan harap dia tak agresif.
Mana kepalanya? Saya pun tak nampak kepalanya. Dia tengah panik sekarang. Saya tak tahu nak buat apa. Patutkah saya terus pegang dia? Saya tak pasti sama ada dia berbisa atau tidak. Saya dah pegang ekornya. Mana sarung tangan pengendali ular? Saya pun tak tahu kat mana sarung tangan ular tu. Ini memang teruk. Okey, dah dapat. Saya dah pegang dia. Korang, kita ada masalah kat sini. Saya kena pegang dia di belakang kepala. Alamak, dia tengah melarikan diri. Tengok betapa panjangnya ular ni. Saya pun tak nampak kepala dia. Alamak, dia lari. Mari sini balik. Itu kepala dia. Helen, okey, saya kena pegang dia. Oh, bersedia? Saya kena cuba juga. 3, 2, 1. Saya dah dapat dia. Helen, nasib baik. Tengok tu, dia hampir gigit saya. Kalau kena, memang teruk. Itu bahagian paling susah. Sekarang, kita kena lepaskan dia dahi belitan. Korang, ular ni memang besar gila. Ya Allah. Ini memang ular paling besar yang pernah saya tengok. Rasanya lah. Komen di bawah, ular jenis apa ni? Harap-harap ia bukan ular berbisa. Saya ambil masa juga, tapi akhirnya saya berjaya masukkan ular ni ke dalam bekas. Dan nasib baik, itu adalah kandang terakhir di rak ular tu. Tapi masih ada satu tangki besar di lantai dengan ular raksasa di dalamnya. Jadi saya memang tak menantikan hal tu. Tapi buat masa sekarang, kami teruskan ke kandang seterusnya, di mana saya jumpa sesuatu yang langsung tak dijangka. Aduh korang, saya rasa memang ada katak mati dalam ni. Tengok tu. Saya memang risau benda ni akan jadi. Unit store ni dah lama sangat ditinggalkan. Saya memang risau sangat banyak haiwan dah mati. Tapi nasib baik, setakat ni semua haiwan masih hidup. Tapi nampaknya kita dah terlambat sikit untuk Amy. Ya Allah, dia bergerak. Tak sangka dia masih hidup. Kenapa nampak macam dah mati? Korang, itu memang gila. Saya tak tahu jenis katak atau kodok apa ni, tapi dia memang menjijikkan. Dia ada macam ketuat tumbuh seluruh badan dia. Ya Allah, saya mungkin tak patut pegang dia. Nanti saya boleh dapat penyakit. Tapi, walaupun katak ni memang sangat menjijikkan, kita tetap kena buat apa yang perlu untuk selamatkan semua haiwan ni. Jadi, jom kita teruskan. Aduh korang, ada satu lagi kandang kat sini yang terbuka sepenuhnya. Harap-harap apa saja yang ada dalam tu tak terlepas. Itu memang tak bagus. Seterusnya dalam stor terbiar ni ada satu kotak misteri. Dan bila saya buka, saya buat satu penemuan yang mengejutkan. Tak mungkin Helen, ini adalah barangan terbaru Best Fishing Productions. Saya tak percaya. Ini memang penemuan paling hebat setakat ni. Gurau je, kami kena beritahu korang tentang barangan terbaru yang kami baru lancarkan. Kami ada 2 rekaan baru. Kami ada baju Prairie Dog dan kami ada baju Chameleon bersama dengan pack pelekat yang baru. Jadi pastikan korang dapatkan barangan baru ni. Tapi yang lebih penting, saya juga akan bersiaran langsung di aplikasi Whatnot pada 28 November jam 7 malam. Waktu PIY Timur. Dan saya akan melelong topi, baju dan peralatan eksklusif yang ditandatangani yang pernah saya gunakan dalam video saya. Apa yang benar-benar menarik ialah semuanya akan berlangsung di gudang haiwan baharu saya. Whatnot ialah aplikasi yang sangat menarik di mana anda boleh membeli dan menjual pelbagai jenis barangan secara langsung dari telefon anda. Dan Black Friday akan menjadi hari terbesar mereka setakat ini dengan banyak tawaran hebat. Jadi pastikan anda gunakan pautan saya di dalam deskripsi atau imbas kod QR ini untuk mendapatkan $15 diskaun untuk pembelian pertama anda. Dan pastikan anda ikut akaun saya di Whatnot. Ia dipanggil Base Fishing Productions. Dan juga klik pada siaran langsung dan simpan serta aktifkan notifikasi. Dengan cara itu, anda tidak akan terlepas. Jadi saya akan jumpa anda semua di sana pada 28 November jam 7 malam waktu Piawai Timur. Tapi buat masa sekarang, mari kita teruskan meneroka unit store yang terbiar ini untuk lihat haiwan lain yang boleh kita selamatkan. Oh, tunggu sebentar. Turun sini. Saya dengar sesuatu bergerak dalam yang ini. Apapun ia besar. Ya Allah. Wah, lihat kadal-kadal ini. Helen, ada 2 yang sangat besar. Oh, mereka panik. Bertenang, ada 2 kadal besar di sini. Mari kita lihat kalau kita boleh tangkap mereka. Oh, itu dia. Yang ini cantik. Hai kawan, mari kita cuba tangkap yang satu lagi. Ya Allah, kenapa awak buat begitu? Mari sini. Ya Allah. Aduh, kukunya sangat tajam, ya Allah. Oh, ini idea yang buruk korang. Mereka sedang mencakar jari saya sekarang. Tapi itu memang gila. Saya tak pernah nampak kadal macam ni sebelum ini. Jadi komen di bawah kalau anda tahu spesies apa mereka ni. Tapi memang nampak sangat menarik. Tengok warna-warna pada mereka. Mereka macam merah dan kuning, nampak macam dinosaur sebenar. Saya masukkan kedua-duanya ke dalam bekas dan saya teruskan perjalanan. Dan selepas itu, semuanya mula jadi lebih menarik. Saya jumpa haiwan di sana-sini. Tak sangka, Helen, tengok ni. Ada seekor naga berjanggut kecil di sini. Apa khabar si kecil? Oh, itu memang hebat. Naga berjanggut memang kadal kegemaran saya. Dan ia tak berhenti di situ. Sebab selepas itu, saya jumpa 2 lagi. Maksudnya, kami jumpa 3 ekor naga berjanggut semuanya. Namun, dalam bekas seterusnya, saya berjaya jumpa sesuatu yang lebih gila lagi.
Ada macam serangga dalam mi, tapi ia sangat besar. Ew. Oh, ia baru je berak mengata-ngata. Kau nampak tak? Memang menjijikkan. Rupanya, ini adalah kaki seribu Afrika gergasi. Dan ia ialah spesies kaki seribu terbesar di dunia. Dan dia bukan bersendirian. Oh, tunggu sekejap. Saya rasa ada satu lagi dalam ni. Korang, mari sini kawan. Kami cuma cuba selamatkan kamu. Walaupun saya memang tak nak sentuh kamu sekarang. Tengok tu. Kita ada 2 kaki seribu Afrika gergasi. Ini adalah yang paling besar saya pernah lihat. Ew, ya Allah, dia baru saja berak atas jari saya. Itu memang menjijikan. Kenapa kamu buat macam tu? Dan selain najis tu, rasa ni memang pelik. Semua kaki kecil tu merayap atas saya. Itu memang gila, ya Allah. Sekarang, walaupun benda-benda ni sangat menjijikkan dan sangat menakutkan, sebenarnya ia langsung tak berbahaya dan boleh jadi haiwan peliharaan yang baik. Tak seperti sepupu mereka, lipan, yang berbisa dan boleh membunuh anda. Jadi, ya, saya cuma harap kita tak jumpa mana-mana lipan tu. Saya masukkan ulat gonggok ke dalam bekas dan saya teruskan meneroka. Dan sejurus selepas itu, saya jumpa ini. Oh, itu kura-kura ke? Ya Allah, tengok situ. Helen. Ya, tapi yang ini jauh lebih kecil daripada yang pertama kita jumpa. Dan rupanya pun sangat berbeza. Ini memang spesies yang berbeza. Tengok semua tompok-tompok pada dia. Oh, memang menarik. Jadi, komen di bawah. Kalau anda tahu jenis kura-kura apa ini, saya mungkin silap. Tapi saya rasa ini kura-kura bertompok India. Dan sebenarnya mereka ada jarang ditemui. Jadi ini memang satu penemuan yang baik. Saya cuma gembira kita dah keluarkan dia dari situ. Sebab air itu memang kotor. Jadi saya letakkan dia dalam bekas dengan air bersih dan saya teruskan perjalanan. Dan 2 kandang seterusnya memang kosong sepenuhnya. Tapi tiba-tiba saya dengar sesuatu bergerak. Saya rasa saya dengar sesuatu bergerak di sini korang. Itu buat saya rasa agak gementar. Baiklah, saya akan buka sekarang. 3, 2, 1. Hello, saya tak nampak apa-apa. Ya Allah, itu dia. Itu ular. Tak sangka betul. Saya ingat kita dah habis dengan ular. Oh, yang ini besar pula. Ini tak bagus. Tolonglah, jangan ganas. Kami cuma nak selamatkan awak. Tak sangka langsung. Tengok saiz ular ni korang. Oh, ia sedang mendesis. Ia memang tak suka. Sekarang, nasib baik, saya ada pasti ini adalah ular sawah bola. Dan biasanya mereka memang tenang. Kecuali saya rasa dia dah lama tak makan. Jadi mungkin dia fikir saya makanan. Alamak. Nasib baik, saya berjaya masukkan ular sawah itu ke dalam beg ular tanpa kena gigit. Tapi bukan itu saja. Dalam kandang seterusnya, saya jumpa lagi seekor ular. Saya langsung tak tahu ular jenis apa ini. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Kita kena pastikan dia tak gigit saya. Sebab saya tak tahu sama ada dia berbisa atau tidak. Mari sini, tak apa. Ya Allah, oh kau berhenti. Kau relax. Kami cuma nak selamatkan kau. Macam tu lah, nampak? Tak apa, kita kawan. Ini memang gila korang. Saya dah tak terkira berapa banyak ular yang kita jumpa. Apa yang saya tahu memang terlalu banyak. Maksud saya, apa yang saya patut buat dengan semua ni? Rumah saya nanti penuh dengan ular. Nasib baik, saya dapat kenal pasti yang ini sebagai satu lagi ular raja. Dan walaupun saya agak lega sebab ia bukan ular berbisa. Kita masih ada tangki besar di atas tanah dengan ular raksasa di dalamnya yang kita akan buka pada penghujung video nanti. Tapi buat masa sekarang, saya teruskan dan saya terjumpa sesuatu yang langsung tak dijangka. Oh, tengok tu! Ada seekor kura-kura kecil di sini. Oh, tidak! Dia sedang melarikan diri! Oh, tunggu sekejap. Saya rasa ini kura-kura sentap. Baiklah, saya kena berhati-hati sikit di sini walaupun dia masih bayi. Kura-kura sentap mempunyai gigitan yang sangat kuat. Jadi ya, memang anda tak mahu digigit oleh seekor. Caranya ialah anda perlu pegang mereka di bahagian bawah cengkerang di situ supaya mereka tak boleh pusing dan gigit anda. Ya Allah, tengok mulut dia tu. Dia memang marah betul. Kenapa awak marah? Kami baru saja selamatkan awak. Okey, macam ni. Biar saya masukkan dia ke dalam baldi sebelum sesuatu yang buruk berlaku. Sekarang, walaupun saya tak digigit oleh kura-kura sentap tu, saya masih kena sangat berhati-hati. Dan itu sebabnya haiwan yang saya jumpa selepas ini gigitannya lagi kuat. Ya Allah, itu ke yang saya fikirkan? Betul ke? Itu nampak macam tokek, Helen. Kalau korang tak tahu apa itu tokek, ia mempunyai gigitan paling kuat antara semua cicak di dunia. Dan selain itu, mereka sangat laju dan sangat agresif. Jadi, ya bukan mudah untuk menangkapnya. Okey, saya akan cuba tangkap dia. Baiklah. 3, 2, 1. Itu dia. Saya berjaya keluarkan dia. Oh, dia gigit saya. Dia sedang melawan saya. Lepaskan saya. Tolong, tolong, tolong. Aduh, itu sangat sakit. Ya Allah, korang. Ini memang betul-betul serius. Saya dah cakap. Mereka ada gigitan paling kuat antara semua cicak.
Aduh, kalau dia tak nak lepaskan saya, tolong. Dia cuma berpaut pada ibu jari saya. Aduh, dia gigit makin kuat. Berhenti. Saya betul-betul duduk di sini selama 5 minit cuba buat tokek tu lepaskan saya. Saya dah cuba segala-galanya. Dari cuba buka mulut dia, sampai biar saja dia duduk kat situ. Dan ya, tak ada satu pun yang berjaya. Tapi, kemudian saya dapat satu idea. Saya nampak helah ni dalam talian. Kalau awak tuang air ke atas, macam cicak yang sedang gigit awak, biasanya dia akan lepaskan. Jadi, jom kita cuba. Lepaskan saya. Oh, apa ni? Dia lepaskan. Ya Allah. Tidak, itu dia. Saya dapat dia. Oh, sakit betul. Tengok tu, dia betul-betul gigit ibu jari saya kat situ. Saya berdarah. Oh, ini memang tak bagus. Tapi itu dia. Kita dapat dia. Ia berjaya. Jadi saya rasa kalau cicak gigit anda dan dia tak nak lepaskan, cuma tuang air je kat dia. Walaupun dia gigit saya kuat sangat sampai berdarah. Tokek ni sebenarnya memang menarik. Anda boleh nampak kaki mereka kat sini memang macam cawan sedut. Kalau mereka melekat pada sesuatu, memang hampir mustahil nak cabut. Tapi ya, tokek ni memang bukan main-main. Mereka ada gigitan paling kuat antara semua jenis tokek. Dan ya, saya baru je cuba hari ni dan memang tak sedap langsung. Maksud saya, tengok je mulut dia tu. Memang menakutkan. Nasib baik, saya berjaya masukkan tokek tu ke dalam bekas tanpa kena gigit. Lepas tu, saya teruskan kerja saya. Dan seterusnya, dalam unit store yang terbiar tu, ada satu bekas kecil. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang langsung tak dijangka. Oh, saya rasa ini kura-kura kecil. Memang menarik sangat. Nampaknya kita dapat seekor anak kura-kura kaki merah. Tapi sejujurnya, saya pun tak pasti sama ada ia masih hidup atau tidak. Dia langsung tak bergerak. Oh, tunggu. Okey, dia bergerak. Dia hidup. Alhamdulillah. Tadi saya memang agak risau juga. Selepas saya jumpa seekor kura-kura itu, saya bersedia untuk teruskan dan terus ke kandang seterusnya. Tapi kemudian saya dengar sesuatu bergerak dan saya sedar ada banyak lagi kura-kura yang perlukan bantuan kita. Tak sangka korang, masih ada lagi di sini. Tengok ni, saya pun tak perasan dia pada mulanya dia bersembunyi. Kura-kura kaki merah yang kedua. Yang ini sedikit lebih besar daripada yang pertama, tapi masih bayi. Mereka boleh jadi jauh lebih besar daripada ini, tapi itu 2 ekor. Mungkin ada lagi. Jom kita tengok. Oh, betul-betul di sudut tu. Ya Allah, dia lagi satu. Tak sangka. Oh, itu yang paling besar setakat ini. Tengok tu. Saya betul-betul terkejut. Saya tak sangka akan jumpa sebanyak itu di dalam sana. Tapi itu memang menunjukkan yang apa saja boleh ada dalam unit store terbiar ni. Dan kita masih ada banyak lagi kandang untuk diperiksa, jadi mari kita masukkan mereka ke dalam bekas dan kita akan teruskan penerokaan. Lepas tu, saya terjumpa satu tangki yang sangat besar. Dan sebaik saja saya buka pintu tu, saya nampak sesuatu yang luar biasa. Cuba tengok situ, Helen. Nampaknya ada sejenis kadal dalam ni. Saya tak pasti jenis apa sebab saya tak pernah nampak yang macam tu. Saya memang tak nak kena gigit dengan kadal lagi sekarang ni. Okey, jom. Saya dah dapat dia. Kau memang ganas. Baik kau bertenang, kawan. Tengok betapa panjang ekor dia. Memang luar biasa. Ekor dia memang 3 kali ganda panjang badan dia. Saya tak pernah tengok benda macam ni, tapi memang menarik. Komen di bawah kalau anda tahu jenis kadal apa ni. Satu perkara yang saya belajar masa kecil dulu ialah saya sebenarnya boleh buat kadal pura-pura mati. Anda cuma perlu baringkan mereka atas belakang, macam tu je, dan terus dia nampak macam mati. Saya berjaya masukkan kadal tu ke dalam bekas dan saya teruskan ke tangki seterusnya. Dan tak lama lepas tu, saya jumpa sesuatu lagi. Tak sangka, Alan. Tengok situ. Ada katak pokok dalam ini. Salah satu daripada mereka baru saja melompat masuk ke dalam lubang tu dan ada satu lagi kat situ. Memang gila. Jom kita cuba tangkap dia. Tengok yang ni. Dia memang besar gila. Ini adalah katak pokok paling besar yang pernah saya lihat. Okey, itu satu. Mana satu lagi? Dia ada dalam ni ke? Oh, tu dia. Betul-betul kat situ. Dia bawa kayu tu. Tak sangka. Mari sini kawan. Kami nak selamatkan kau. Itu dia. Kami dah dapat dia. Memang gila betul korang. Saya rasa ini dipanggil katak pokok dampi Australia. Dan macam saya cakap tadi, ini yang paling besar saya pernah tengok. Mereka ni memang comel sangat. Mungkin ini katak pokok kegemaran saya. Maksud saya, tengoklah muka-muka tu. Katak-katak ni memang satu penemuan yang sangat menarik. Tak lama lagi kita akan jumpa beberapa katak yang paling jarang dan paling berbahaya di dunia bersama dengan banyak lagi makhluk pelik yang lain. Jadi kita kena teruskan perjalanan. Oh tidak, betulkah itu yang saya fikirkan korang? Itu nampak macam vinegarun dan itu salah satu yang paling besar saya pernah lihat. Okey, kita kena sangat berhati-hati dengan makhluk ni. Serangga ni memang terkenal sebab boleh menyembur asid dari badan mereka. Ia pernah terjadi pada saya sebelum ni dan ya, memang tak seronok. Jadi saya agak gementar. Saya ambil keputusan untuk pakai sarung tangan demi keselamatan sebab serangga ni juga ada penyepit yang besar untuk mempertahankan diri mereka. Tapi nasib baik, yang ni agak tenang dan dia cuma merayap atas tangan saya. Jadi saya bersyukur dia tak sembur asid pada saya. Walaupun dia mesra. Ini mungkin serangga paling menyeramkan yang pernah saya lihat. Jadi saya akan masukkan dia ke dalam bekas sekarang.
Walaupun saya sangat bernasib baik kerana vinegar Hun itu tidak menyerang saya atau menyembur asid ke mata saya, apa yang saya tidak tahu ialah masih ada banyak lagi serangga berbahaya dalam unit simpanan ini yang perlu diselamatkan. Tapi buat masa sekarang, saya teruskan ke kandang seterusnya dan saya jumpa sesuatu yang kurang menakutkan. Wah, apa benda ni korang? Ia nampak macam seekor salamander, tapi saya tak pernah nampak yang macam ni. Tengok warna dia, memang menarik sangat. Walaupun dia nampak langsung tak berbahaya, kita mungkin tak patut angkat dia ni. Dan itu sebabnya kebanyakan salamander sebenarnya beracun dan mereka boleh mengeluarkan toksin dari badan mereka. Jadi mengejutkan, satu lagi haiwan di sini yang boleh membahayakan kita. Saya boleh faham kenapa lelaki ni simpan semua haiwan ni dalam unit store. Maksud saya, ini memang berbahaya. Jadi, daripada menangkap salamander tu, saya cuma biarkan dia dalam kandangnya. Dan saya teruskan ke tangki seterusnya. Berdoa supaya tak ada lagi haiwan berbahaya di dalamnya. Ya Allah, saya memang sangat gemental sekarang korang. Saya belum nampak apa-apa lagi, tapi mungkin ia bersembunyi di bawah kayu balak tu. Jadi, mari kita angkat kayu ni. Kita kira 3, 2, 1. Apa tu? Oh, ada sesuatu di dalam. Apa tu? Ia sejenis cicak. Oh, dia hampir melompat lari. Tapi, saya dah tangkap dia. Itu memang gila korang. Dia nampak macam cicak yang kita baru jumpa tadi dengan ekor yang sangat panjang. Tapi saya rasa bukan. Yang ni ekor dia jauh lebih pendek dan dia rasa sangat berbeza. Aduh, ya Allah. Dia baru gigit saya. Kenapa semua haiwan ni gigit saya? Tapi memang gila lah korang. Ini memang satu lagi kadal yang jarang ditemui. Saya tak pernah nampak sebelum ni. Jadi, saya rasa. Komen di bawah kalau anda tahu apa dia. Saya masukkan dia ke dalam bekas kecil ni dan saya teruskan. Dan seterusnya, saya jumpa haiwan yang paling berbahaya setakat ini. Oh, ya Allah. Itu lipan ke? Korang, ada lipan dalam tu? Oh, dan saya rasa itu yang betul-betul berbisa. Tak, saya dah tak sanggup. Saya tak boleh buat ni tak. Saya dah tak sanggup. Saya nak pergi. Ya, saya memang takut sangat sampai saya terus keluar dari store tu. Tapi lepas tu saya sedar masih banyak haiwan dalam tu yang perlukan bantuan saya. Jadi saya hadapi ketakutan saya dan saya masuk semula. Dan saya berjaya masukkan lipan tu ke dalam bekas. Itu dia, saya dah dapat dia. Tunggu, okey, dia dah masuk. Jadi saya terkejut, saya ingat dia terlepas. Memang gila betul. Ya, betul tu, saya tak takut dengan awak. Okey, mungkin saya takut sikit je. Saya cuma gembira kita dah keluarkan dia dari tangki tu. Tangki tu memang langsung tak ada pelutuk pun. Jadi saya ingat dia akan cuba melompat keluar. Oh, tengok tu. Awak boleh nampak taring dia. Memang menakutkan betul. Awak memang tak nak kena gigit dengan benda tu. Lepas tu, saya jumpa satu lagi bekas yang nampak macam bekas yang ada salamander tadi. Tapi dalam bekas ni ada benda yang sangat berbeza. Oh, nampaknya kita ada seekor kura-kura kecil di sini. Memang menarik. Saya lega sebab bukan serangga lagi, betul tak? Ini adalah seekor labi-labi. Dan mereka dapat nama tu sebab cangkerang mereka memang lembut. Tak macam kura-kura lain. Dan satu lagi perkara menarik tentang kura-kura ni ialah mereka ada leher paling panjang berbanding mana-mana kura-kura di dunia. Dan ya, walaupun dia sangat kecil, kura-kura ni boleh jadi sangat besar. Jadi, saya memang akan letak dia dalam kolam saya. Dengan cara tu, dia boleh membesar sebesar mungkin. Sekarang, sama seperti salamander tu, saya putuskan untuk simpan dia dalam kandangnya buat masa ni. Lepas tu, saya teruskan ke yang seterusnya, yang berbentuk keranda. Awak tahu benda yang mereka letak orang mati tu? Jadi ya, saya memang tak sedap hati tentang yang ni. Saya betul-betul menggigil sekarang. Korang, ini memang menakutkan. Saya belum nampak apa-apa lagi. Hello, ada sesiapa kat sini? Korang, ini memang pelik sangat. Sekarang memang kosong sepenuhnya. Walaupun saya tak nampak apa-apa terus, masih boleh jadi ada sesuatu yang hidup di bawah tanah. Jadi saya mula menggali di sekeliling bila tiba-tiba ini berlaku. Oh ya Allah, apa ni korang? Saya baru sahaja buka macam pintu rahsia. Korang nampak tak? Saya rasa saya tahu apa ni. Itu nampak macam pintu perangkap. Itu dibina oleh laba-laba pintu perangkap. Kalau korang tak tahu apa tu, ia sebenarnya laba-laba yang bina pintu perangkap sebenar dalam tanah. Dan mereka akan duduk di dalamnya dan tunggu sesuatu merayap di atasnya supaya mereka boleh melompat keluar dan menangkapnya. Sekarang, kalau korang ingat, beberapa bulan lepas, saya sebenarnya beli seekor laba-laba pintu perangkap untuk dijadikan haiwan peliharaan. Tapi masa tu ia masih bayi lagi. Yang ini memang jauh lebih besar berdasarkan saiz lubangnya. Okey, saya akan cuba umpan dia keluar. Dengan cara tu, kita boleh tengok dia dengan lebih jelas. Sebab sekarang ni saya hampir tak nampak apa-apa pun. Mari kita tengok kalau pintu perangkap dia ada di sini, lubang dia mungkin betul-betul di sini. Ya Allah, tunggu. Itu dia sedang keluar. Korang, benda tu memang besar gila. Tak sangka langsung korang. Saya memang tak jangka macam tu. Dia ni 4 kali ganda lebih besar daripada yang saya ada. Dan yang ni warna oranye. Yang saya ada tu semua hitam. Korang, saya rasa kita baru jumpa laba-laba pintu perangkap yang sangat jarang ditemui. Oh, dia tengah panik kat situ. Okey, saya betul-betul tak nak dia terlepas. Tolonglah, tolong masuk balik dalam lubang awak, tolong. Ya Allah, tengok tu, tak sangka betul. Dia terus masuk korang.
Itu memang luar biasa. Dia tahu betul kat mana pintu dia. Saya rasa labah-labah pintu perangkap ni adalah haiwan kegemaran saya dalam dunia. Mereka memang sangat menarik. Macam mana mereka tahu cara buat pintu perangkap? Saya sendiri pun tak boleh buat macam tu. Saya buat keputusan untuk biarkan saja labah-labah tu dalam kandang ni. Sebab ini memang rumah kecil yang sempurna untuk dia. Lepas tu saya teruskan dan tiba-tiba saya jumpa lagi satu haiwan yang pelik. Tak mungkin. Korang mestilah bergurau. Kita baru saja jumpa haiwan kegemaran saya di dunia dan sekarang kita jumpa pula haiwan kedua kegemaran saya. Nampaknya kita ada 2 katak panah beracun di sini. Tapi saya tak pernah nampak mereka dengan warna macam ni. Mereka berwarna hijau dan hitam. Biasanya kita cuma jumpa yang biru. Jadi yang ini mesti sangat jarang. Sekarang, Oleh sebab katak panah ni agak kecil, saya kena pastikan saya tak kehilangannya. Jadi, saya angkat mereka dengan berhati-hati dan satu demi satu saya masukkan ke dalam bekas kecil ni. Saya rasa sangat gembira sekarang. Saya betul-betul tak percaya kita baru saja jumpa katak panah beracun. Tapi saya baru teringat yang kita masih ada tangki besar dengan ular di dalamnya. Ya, saya betul-betul terlupa tentang itu. namun sebelum kita boleh buka tangki itu, kita masih ada beberapa lagi haiwan yang perlu diselamatkan. Dan yang seterusnya memang makin gila. Seterusnya, saya jumpa seekor kadal misteri yang saya memang tak pernah lihat sebelum ini. Jadi, komen di bawah kalau anda tahu jenis apa ia. Tapi selepas itu, kami juga jumpa ini, iaitu seekor katak cakar Afrika albino. Dan ia mungkin yang paling besar pernah saya lihat. Namun, perkara tidak berhenti di situ. Bila saya buka kandang seterusnya, saya jumpa ini. Tak mungkin! Adakah itu seperti yang saya fikirkan? Kurang, saya rasa ini adalah seekor anak Euromastix kecil. Oh, dia sangat comel! Kurang, kadal-kadal ini memang sangat hebat. Mereka sebenarnya macam dinosaur sebenar. Maksud saya, tengoklah betapa berdurinya ekor dia tu. Memang luar biasa. Tapi saya tak pernah nampak yang sekecil ini. Dia memang comel. Sekarang, pada ketika ini, kita dah terokai semua kandang yang ada di atas meja ini. Tapi apa yang saya tak sedar, masih ada banyak lagi haiwan di bawah meja. Saya betul-betul jumpa tong ni yang penuh dengan bekas-bekas dan di dalamnya seperti yang anda sangka, ada lagi serangga. Oh, biar betul kamu semua. Apa yang sedang berlaku sekarang? Ada begitu banyak tarantula di sini. Lihat betapa besarnya yang ini. Oh, tak mungkin lah. Ini 2 kali ganda lebih besar daripada yang pertama kita jumpa tadi. Kita ada 1, kita ada 2, 3. 3 tarantula pemakan burung. Apa aku nak buat dengan semua ni? Sekarang, aku tak beritahu korang. Tapi masa kita jumpa yang terakhir tu dan ia melontarkan semua bulunya ke arah aku, ia buat aku sangat gatal. Jadi, ya, aku tak akan buka bekas-bekas ni. Bekas-bekas ni akan kekal di sini buat masa sekarang. Aku letak laba-laba gergasi tu ke tepi. Dan aku terus mencari dalam tong tu. Tapi semua bekas lain kosong. Jadi aku teruskan. Dan dalam kandang seterusnya ada salah satu haiwan paling gila setakat ini. Korang tengok, ada sesuatu dalam tu. Aku langsung tak tahu apa benda tu. Ia nampak macam tikus atau mungkin arnab. Aku memang langsung tak tahu. Tapi aku rasa satu-satunya cara nak tahu dengan pasti ialah dengan menangkapnya. Jadi aku angkat batang kayu tu dengan berhati-hati dan aku berjaya tangkap haiwan tu. Pada mulanya aku ingat ia seekor arnab. Tapi bila aku tengok dengan lebih dekat, aku sedar yang ia sebenarnya sesuatu yang jauh lebih jarang ditemui. Tunggu sekejap. Adakah ini seekor cincila? Korang, aku tak pernah tengok cincila secara langsung sebelum ni, tapi aku cukup yakin inilah dia. Sekarang, kalau korang tak tahu, cincila sebenarnya terancam kritikal di alam liar. Dan itu sebabnya orang memburu mereka untuk guna bulu mereka buat kot dan sebagainya. Memang sedih sangat. Jadi, hakikat yang kita jumpa seekor dalam stor terbiar memang gila betul. Saya rasa ini mungkin haiwan kegemaran saya setakat ini. Dia memang comel sangat. Jangan risau kawan, kami baru saja selamatkan awak. Saya dengan berhati-hati masukkan cincila ke dalam bekas. Dan saya teruskan lagi. Dan saya sedar masih ada satu lagi bahagian dalam kandang tempat saya jumpa dia tadi. Jadi, mungkin ada seekor lagi. Tapi malangnya, selepas saya angkat kayu balak itu, saya tak jumpa apa-apa. Maksudnya, apa saja yang ada di situ mungkin sudah terlepas. Jadi, saya putuskan untuk terus ke kanan terakhir dalam unit simpanan itu. Yang mana itulah yang paling saya takutkan sepanjang video ini. Baiklah korang, akhirnya tiba masa untuk kita tahu apa sebenarnya ular raksasa itu. Saya dah elak benda ni sepanjang video ini, tapi korang tahu tak, kita kena juga buat. Jadi, saya dah pakai sarung tangan saya untuk mengendalikan ular dan saya juga jumpa benda ni yang saya rasa adalah cangkuk ular. Saya tak pasti macam mana, tapi saya rasa ia membantu untuk tangkap ular. Jadi, mungkin saya akan guna benda tu, saya pun tak pasti. Saya belum nampak apa-apa lagi, tapi memang agak gelap kat dalam tu. Jadi, saya rasa saya akan suluh lampu suluh ke dalam dan kita akan tengok apa yang kita sedang hadapi. Ya Allah, kenapa saya buat benda ni? Korang tengok, saya langsung tak tahu ular jenis apa tu, tapi nampak menakutkan. Mari sini kawan, tak apa, kami cuma nak selamatkan awak.
Okey, saya akan masukkan cangkuk ular saya kat dalam tu dan kita tengok, boleh tak kita tangkap dia keluar? Saya pun tak pasti. Ya Allah, korang nampak tak tadi? Dia cuba gigit cangkuk ular tu. Itu tak bagus. Tak apa. Tak, kita berhenti dulu. Ular tu memang besar gila. Itu ular paling besar yang pernah saya nampak. Apa saya nak buat? Ini memang tak bagus. Ya Allah, korang. Saya tak boleh buat. Ya Allah. Okey, masuk balik. Itu betul-betul buat saya rasa macam kena serangan jantung. Okey, saya kena berehat sekejap. Okey, kita dah berehat sekejap. Saya dah fikir tentangnya. Saya rasa cangkuk ular tu tak berkesan. Jadi, kita takkan guna benda tu lagi. Saya rasa tindakan terbaik sekarang ialah terus pegang benda ni. Tapi saya kena pegang di belakang kepala dia. Kalau saya tak buat macam tu, dia akan berpusing dan gigit saya. Awak nampak tak sejauh mana dia menerkam tadi? Baiklah, masa untuk pegang dia. Saya tak percaya saya buat benda ni. Oh, okey. Dia tak suka ni. Oh, okey. Subscribe down below and yeah, I'll see you in the next one. Saya dah dapat dia. Ayo, saya dah dapat awak. Jom, awak ikut saya. Saya tak boleh. Saya dah tangkap ular tu. Dia melilit kaki saya sekarang. Apa saya patut buat? Oh, saya tak fikir betul-betul. Saya langsung tak tahu ular jenis apa ni. Saya tak pernah nampak sebelum ni. Nampak macam ular tedung. Gila betul. Saya tak percaya saya betul-betul pegang ular ni. Korang, ular ni mesti panjang lebih kurang 10 kaki. Ini ular paling besar yang saya pernah tengok. Ya Allah, tengok ni, besar betul. Okey, saya tak tahu nak letak dekat mana. Saya rasa saya ada beg besar khas untuk ular. Saya akan cuba masukkan dia dalam tu. Tapi bukan senang nak buat. Saya ambil masa juga. Tapi nasib baik, saya berjaya masukkan ular besar ni ke dalam beg khas untuk ular tanpa kena patuk. Ya, saya dah dapat dia. Kita berjaya. Ya Allah. Baiklah korang semua. Saya rasa boleh dikatakan ini salah satu video saya yang paling gila setakat ini. Kami jumpa begitu banyak haiwan luar biasa dalam stor terbiar itu. Dari tupai ke serangga berbahaya, ke haiwan terancam, sampai ular sepanjang 10 kaki. Sekarang saya kena fikir apa yang saya nak buat dengan semua haiwan ni. Jadi saya rasa komen di bawah kalau korang nak selamatkan mana-mana haiwan ni. Mungkin saya boleh bagi sebahagian kepada korang. Tapi apa pun jangan lupa tekan suka kalau korang suka video ni. Langgan di bawah. Dan ya, jumpa lagi di video seterusnya. Salam.